Ramai. Oh, tengok tu. TV Samsung. Korang nampak tak betapa syahdunya TV Samsung tu? 19 tahun buat TV, 11 tahun buat tahun update. Why Samsung? Why? Ni Samsung Malaysia ada buat event dekat One Utama, barang ekosistem lah, barang-barang rumah. Apa yang best? Jom aku tunjuk. Kita tengah tengok demo TV. Tadi dia AI kan visual, sekarang ni dia AI kan pula audio. Tu dia ada switch kat situ, Samsung Knox Security. Wallpaper TV ni pun kau tengok, dia boleh echo mode, apa benda kau nak, generative wallpaper. Okay, standby. Macam-macam ada kat sini tau. Samsung memahami, kau tengok ada karaoke juga dah. Built-in karaoke. Macam-macam bahasa ada, negara punya lagu, semua cukup. Mikrofon pakai handphone, kau tak payah pakai mic luar lah. Gila lah TV Samsung. Kau pernah terfikir tak kontrol TV gunakan smartwatch? Ni Samsung tengah buat sekarang. Berada ni kontrol TV, nak pilih apa nak tengok, masih ada mouse, nampak tu? Masih ada mouse kerja menggunakan jam sahaja. TV ni best babe. Kau tengok kenapa? Sebab dia anti glare. Dia macam matte sikit screen dia. Ni kita tengah tengok brief, dia terangkan apa kelebihan TV ni. Jadi ada beberapa siri lah tahun ni. Okay, ada QLED 8K. Ni pun QLED 8K tak silap aku. Ini pun sama juga, tapi memang visual dia kau tengok lah. Aku tengok daripada depan ni pun dah memang neraka. Lawa gila babe. Nipis. Ini pun samalah, CV anti glare OLED. Yang tadi QLED, ni OLED. Mungkin ada perbezaan dia, rasanya harga kot ataupun kualiti. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula penjelasan pasal Neo QLED ni. Aku pun tak faham. Okay, ni perbezaan dia. Conventional LED, yang ni Quantum Mini. Ada perbezaan dekat LED screen ni lah aku rasa kan. Tu 40 times smaller backlight. Okay, seterusnya kita nak tengok pula the frame. Tak silap aku frame ni macam frame TV lah kot kan. Tapi harga dia tak biasa juga kan. Boleh tahap. Dekat sini ada begitulah, Your Art Gallery on TV. Ni frame dia, jap aku buat korang rapat sikit. Dia macam kayu lah kayu punya frame lah, macam tapi ada tulis Samsung lah ni. Okay, so screen memang anti glare. Lepas tu frame kayu, memang mantap. Terusnya kita tengok pula dekat audio system lah. Okay, Q series. Tu dia, aku tunjuk korang kan. Ini yang ada cerita apa tadi ni. Dia kata bunyi dekat sini adalah berapa inci yang korang nak. Okay, lagi panjang lagi mahal lah yung. Yang ni bunyi dia lain macam babe. Audio dia ni sedap. Sebab apa? Dia boleh melentang macam ni, dia boleh tahu keluarkan bunyi ke depan, ataupun dia duduk atas meja pun dia boleh keluarkan bunyi macam tu. Tak reti masak, jangan risau, Samsung boleh hajar korang kat sini yuk. Lepas tu kalau korang nak tengok ada apa dekat dalam peti ais, boleh tengok babe. Tapi jangan tiba-tiba ada jembalan dalam tu, sudahlah ya. Jadi media brief pun habis. Apa pendapat korang pasal TV, mesin basuh yang semua aku dah tunjuk? Baik beli Samsung tak?